juga dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia. Maka tidak Hello. maksudnya mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir sahaja daripada kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat, mereka adalah golongan yang lalai. Maknanya mereka ada ilmu, tetapi ilmu yang mereka ada itu hanya dalam persoalan-persoalan keduniaan. Mungkin mereka pakar dalam urusan dunia, urusan teknologi, urusan perniagaan, urusan harta, urusan kekayaan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak ada ilmu tentang akhirat, dan terkata mereka mencuaikan ilmu tentang akhirat yang menyebabkan mereka tak mengambil peduli tentang akhirat. Bahkan ilmu sebeginilah yang akan menjadikan seseorang itu merasa sombong dan bongkak bila mana dia merasakan ilmu yang dia ada itulah yang menjadikan dia sempurna, yang menjadikan dia hebat, menjadikan dia kaya, menjadikan dia berkuasa dan sebagainya. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang berlaku kepada Qarun, satu watak dalam sejarah di mana Qarun adalah merupakan seorang kaya, seorang hartawan di zaman Fir'aun. Dia termasuk di kalangan golongan Fir'aun yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tetapi kita lihat apa yang terjadi pada Qarun adalah berpunca daripada kesombongannya, kerana merasakan kekayaan yang dia ada itu adalah hasil daripada ilmu yang dia miliki. Dalam surah Al-Qasas ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kesombongan Qarun. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku, kata Qarun, hanya diberikan harta itu kerana ilmu yang ada pada aku. Maknanya dia ada ilmu, tetapi ilmu yang menyebabkan, yang menjadikan dia seorang yang kaya raya dengan kekayaan yang luar biasa, tetapi tidak menisbahkan kekayaan itu, nikmat yang dia dapat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan dia sombong, dia angkuh, bongkak. Dan itulah juga di antara perangai manusia. Manusia ni bila dia berilmu,
ada yang akan menjadi sombong dan takabur. Kerana dengan ilmu dia dapat harta yang banyak. Dengan ilmu yang dia ada, dia rasa dia berkuasa. Dia boleh mengawal manusia lain. Sedangkan ilmu yang dia ada itu adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang dalam surah Al-Alaq sebelum ini. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala lah yang telah mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui. Maknanya kepandaian manusia ini bermula daripada tak tahu, bermula daripada jahil. Sebab itulah apa yang telah kita tadabbur dalam ayat yang lepas sebenarnya mengajar kita bahawa ilmu bila mana kita ambil, bila mana kita pelajari, bersumberkan dengan sumber ilahi, sumber Allah, ia akan melahirkan hamba-hamba Allah yang rendah diri, yang tidak menyombong, bahkan merasai dalam diri mereka jiwa seorang hamba yang sebenarnya. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-6 daripada surah Al-Alaq hinggalah ayat yang ke-8. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Maksudnya tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Baik. Seperti mana yang telah kita sebut tadi bahawa manusia ni ada masanya bila mana mereka berilmu, mereka menjadi orang yang ada kepakaran, ada kehebatan di dalam satu kemahiran, satu perkara, sehingga dia dihormati, sehingga dia diletakkan pada kedudukan yang tinggi, menyebabkan dia sombong, menyebabkan dia angkuh, menyebabkan dia merasakan dirinya hebat dan mulia dapat berbanding dengan orang lain. Maka ayat yang kita sebut, yang kita baca tadi, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, ianya menggambarkan satu watak manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam ayat ini untuk menjadi pengajaran dan pengiktibaran kepada manusia tentang bahayanya bila mana mereka berilmu, bila mana mereka mempunyai harta, mempunyai kedudukan, berkuasa, maka manusia akan bertindak melampaui batas. La yatgha maknanya mereka benar-benar melampaui batas. Apakah puncanya? Puncanya apabila ar-ra'ahu istaghna, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Dia merasakan ilmunya serba cukup, dia merasakan kekayaannya serba cukup, dia merasakan hidupnya serba cukup. Dalam arti kata, dia tak perlukan Allah, dia tak perlukan Tuhan. Dia rasa hidup dan dunia dia yang kawan, dia yang menentukan. Ini yang digambarkan di dalam ayat ini. Baik, kalau kita perhatikan dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menyebut innal insan, sesungguhnya manusia itu, manusia itu.
Dalam kaedah bahasa Arab, kalau ada alif lam tu menunjukkan ianya certain, maknanya tertentu pada seseorang. Maka siapakah manusia di sini? Siapakah manusia di sini? Para ulama membahaskan perkara ini dan menyebut bahawa ayat ini merujuk kepada satu watak manusia di dalam perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal ni maknanya apa? Bapa jahil. Bapa jahil. Sebenarnya Abu Jahal ni nama sebenarnya ialah Amr bin Hisham. Seorang pemuka Quraisy yang terkenal. Seorang pembesar Quraisy daripada Bani Makhzum. Yang mana beliau adalah seorang yang pandai di dalam berbicara, pandai bercakap. Maknanya kehebatan berpidato, mempengaruhi manusia dan sebagainya. Dan dia juga seorang yang berkedudukan tinggi di kalangan pembesar Quraisy, sangat berpengaruh, dan juga seorang yang sangat manipulatif, pandai memperalatkan, memperguna manusia. Dan yang lebih berat daripada itu, dialah seorang yang cukup tegar, bahkan yang paling tegar menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal. Dia bersama dengan Abu Lahab. Abu Lahab bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam sejarah telah menunjukkan betapa Abu Jahal ni disebabkan kejahatannya, tegarnya menentang agama Allah, menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa berusaha untuk menghina, mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghalang-halang orang daripada mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bertindak ganas terhadap para sahabat yang memeluk Islam. Di antaranya, dialah yang telah membunuh ibu kepada Ammar bin Yasir, iaitu Sumayyah, dengan dirodok menggunakan lembing, sehingga Sumayyah menjadi syahidah yang pertama, orang yang syahid di dalam perjuangan awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah juga Abu Jahal yang menyeksa, yang bertanggungjawab menyeksa Bilal bin Rabah, keluarga Yasir dan sebagainya. Maka oleh kerana itu, pada asalnya Abu Jahal ni dikenali dengan gelaran Abul Hakam, yakni bapa yang bijaksana, bapa kebijaksanaan, disebabkan kehebatan dia, kecerdikan dia, keilmuan dia, ketinggian kedudukan dia. Tetapi disebabkan kejahatan yang dilakukan oleh Abul Hakam ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelarnya sebagai Abu Jahal, bapa jahil, bapa pada kejahilan itu sendiri. Jadi maknanya ayat ini merujuk kepada Abu Jahal kerana di dalam ayat ini kita akan dapati sehingga ayat yang terakhir, ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Alaq ini, ianya berkisar tentang penentangan Abu Jahal, berkisar tentang sikap dan perangai Abu Jahal. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut
secara spesifik nama Abu Jahal itu sendiri. Tetapi Allah Ta'ala dedahkan perangainya, wataknya, kejahatannya untuk menjadi pengajaran kepada manusia keseluruhannya. Oleh kerana itulah, walaupun innal insan, al-insan di situ secara khususnya kepada Abu Jahal, tetapi ia juga menjadi pengajaran kepada seluruh manusia. Maknanya bukan sekadar Abu Jahal yang berperangai seperti itu, tetapi akan ada juga manusia lain yang akan terus mewarisi sikap dan perangai ini. Abu Jahal ni pernah digelar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas peperangan Badar. Abu Jahal ni terbunuh. Dia dibunuh dalam perang Badar dalam keadaan sombong. Dalam keadaan sombong, walaupun kepalanya dipegal. Dia kata sebelum dia mati itu, tak ada yang lebih mulia daripada mereka yang mati dibunuh oleh kaum dia sendiri. Maknanya dia rasa sombong sebab yang bunuh itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah daripada Mekah itu sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat kepala Abu Jahal, Nabi mengatakan, haza Fir'aun li hadhil ummah. Inilah Fir'aun kepada umat ini. Jadi maknanya gelaran Abu Jahal yang kedua ialah Fir'aun al-ummah, Fir'aun kepada umat. Nak gambarkan kejahatan dia tu. Persis Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik. Mari kita lihat kepada ayat ini secara lebih mendalam, di mana di awal ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebut kalla innal insana la yatgha. Dan ayat yang ke-7 ar-ra'ahu istaghna. Baik, di awal tu ada satu fungsi kalla. Kalla ni kita akan jumpa dalam surah Al-Alaq ni 3 kali. 3 kali kita akan jumpa. Kalla innal insana la yatgha. Kemudian kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Dan hujungnya kalla la tuti' wasjud waqtarib. 3 kali diulang di dalam surah Al-Alaq. Sudah pastilah bila mana diulang ni dia ada signifikannya, dia ada kepentingannya. Kalla dari segi fungsi dalam bahasa Arab, memanglah dari sudut terjemahannya dapat dipahami sebagai kalla ialah tidak sekali-kali. Jadi apa fungsi kalla dalam ayat kalla innal insana la yatgha? Menurut ilmu bahasa Arab lah, sama ada ilmu balaghah dan juga ilmu tafsir, kalla ni adalah satu huruf, harfuz zajri wal raddi. Yakni satu kata yang berfungsi melarang dan juga menolak. Az-zajru wal raddu. Melarang dan juga menolak. Az-zajru bermaksud tegahan, hardikan atau larangan keras. Ar-raddu bermakna sanggahan atau penolakan. Ini bermakna harfuz zajri wal raddi ialah huruf yang berfungsi untuk menolak suatu andaian. Andaian maknanya pegangan yang rapuh, yang sentiasa yang bermain di dalam pemikiran manusia. Walaupun tanpa fakta, tanpa info yang tepat, tetapi menjadi satu andaian, satu
assumption. Jadi huruf kalla ni menolak sesuatu andaian, juga menyanggah tindakan. Menyanggah tindakan, juga menghalang sesuatu perbuatan yang dengan keras. Maknanya menolak, mencegah suatu perkara supaya tidak dilakukan dengan cara yang keras. Kalla ni maknanya kaedah fungsi yang keras. Dan juga memberi peringatan akan akibatnya. Menurut majoriti ulama tafsir dan balaghah, kalla dalam ayat ini berfungsi sebagai penafian dan penolakan tegas terhadap sangkaan atau sikap manusia sebelum ini. Maknanya kalau kita lihat, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia menyangka bahawa dengan dia ada serba cukup, ilmunya, kekuasaannya, hartanya dan sebagainya, dia merasa diri serba cukup, maka menyebabkan dia la yatgha, bertindak melampaui batas. Ini sangkaan manusia. Ini andaian manusia. Maka bila Allah menyebut di awalnya kalla, maknanya dia menafikan dan menolak secara tegas sangkaan dan sikap manusia ini. Itu peranan kalla. Juga ianya memberi peringatan tegas bahawa realiti yang berlaku adalah sebaliknya daripada apa yang disangka manusia. Maknanya apa? Maknanya manusia ni sepatutnya dia faham, dia tak boleh rasa diri sempurna, dia tak boleh rasa dia tak perlukan Tuhan. Hakikatnya manusia sangat berhajat, sangat memerlukan kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptanya. Ini pegangan, ini akidah yang sepatut ada dalam diri manusia, sebagaimana yang telah dibicarakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah sebagai Allah sebagai khalaq, allazi khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala ni dia, sifat dia adalah sebagai pencipta. Dia mencipta manusia daripada segumpal darah. Nak tunjukkan betapa lemahnya manusia, nak tunjukkan betapa perlunya manusia kepada Allah Ta'ala. Nak tunjukkan bahawa kewujudan manusia ini bermula daripada kudrat dan iradat Allah. Juga ayat Iqra' wa rabbukal akram menggambarkan betapa manusia ni sangat berhajat kepada Allah dari sudut ilmu. Maknanya manusia ni bermula dalam keadaan tidak tahu, tak tahu apa-apa, jahil, bodoh. Allah yang mengajar mereka dengan ilmu. Maknanya nak tunjukkan pergantungan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikatnya, ini akidah dan kepercayaan yang mesti menjadi pegangan manusia, sehingga akan menjadikan manusia ini hamba Allah yang tidak sombong, yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila disebut kalla di sini, ia menolak apa yang ada pada pegangan juga andaian yang ada pada Abu Jahal itu sendirilah dan sekutu-sekutunya, dan juga maknanya mereka yang sama perangai, sama watak dengan Abu Jahal. Bila mana merasa diri sempurna, maka mereka bertindak la yatgha, benar-benar melampaui batas. Itu dia, benar-benar melampaui batas. Sebab itulah kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sentiasa kita akan sentiasa dapat melalui insiden-insiden bagaimana Abu Jahal ni bertindak untuk mengganggu dan juga menghalang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Abu Jahal dia berada di Kaabah,
Dia mengatakan, kalaulah Muhammad sembahyang, sujud di Kaabah ni, maka aku akan pijak lehernya. Ini dengan sombongnya dia berkata demikian. Dan bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang di tepi Kaabah tu, maka Abu Jahal cuba untuk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia berundur. Dia berundur dalam keadaan ketakutan. Sehingga orang bertanya, apa hal Abu Jahal? Dia mengatakan bahawa aku nampak api yang menghalang dia daripada mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebut dalam satu hadisnya, kalaulah Abu Jahal melakukan tindakan itu, yakni memijak dia, nescaya malaikat akan mengoyak-ngoyakkan, mencabut tulang belulang dan juga daging Abu Jahal pada hari itu. Itu antara siri-siri insiden kejahatan Abu Jahal itu sendiri. Namun sebenarnya para ulama berpandangan sebenarnya Abu Jahal ni bukanlah dia tak tahu tentang kebenaran Al-Quran contohnya. Dia ni pakar bahasa. Dia tahu bahawa Al-Quran ni adalah sesuatu yang bukan ciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari dalam satu kisah bagaimana Abu Jahal, Abu Sufyan ni bapa saudara Nabi yang ketika itu masih belum Islam lagi. Dia juga di kalangan pembesar Quraisy, dan seorang lagi pembesar Quraisy namanya Al-Akhnas. Tiga orang ni pada satu malam mencuri-curi datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar Nabi baca Quran. Itu dia. Pernah ada satu kisah tentang perkara ni, kisah yang sahih lah. Dan mereka mendengar bacaan Nabi dengan teliti, dengan maknanya orang kata menghayati lah bacaan-bacaan Quran Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dan bila selepas selesai tu, mereka tiba-tiba bertemu tengah jalan, bertemu tiga-tiga. Terkejut lah. Macam cerita Piramli lah kan, jumpa ke tengah jalan, engkau. Dan masing-masing kata, benda ni kita kena rahsiakan, jangan orang tahu, dan jangan kita buat lagi lah. Dia kata, jangan buat lagi lah. Jangan buat lagi. Esoknya malam juga mereka buat lagi, kemudian bertemu lagi. Sampai 3 malam kejadian ini berlaku, mengintai-ngintai, dan kemudian bertemu kat tengah jalan dan mengatakan tak boleh buat lagi ni, malu je kan. Kalau lah kaum kita tahu, malu kita. Nak tunjukkan betapa Abu Jahal ni pun sebenarnya dia tahu tentang kebenaran Al-Quran. Dia tahu tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa punca dia jadi begitu? Puncanya ialah kerana kesombongannya, keegoan dia. Sebab dia ni adalah pemimpin Bani Makhzum, dan mereka ni, Bani Makhzum ni memang ada sedikit, bukan sedikit, memang ada perselisihan dari sudut kemuliaan, dari sudut maruah dengan Bani Abdul Manaf, yakni keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah Abu Jahal dia tunduk dan dia dia istilahnya mengalah dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia takut ego dia jatuhlah. Dia takut keegoan kaum dia akan jatuh. Jadi ini punca sebenar, dan inilah yang Allah Ta'ala dedahkan sebenarnya, ar-ra'ahustagna, kerana dia ra'ahu melihat diri dia
Istaghna. Serba cukup. Ini penyakit sebenarnya boleh ada pada siapa-siapa pun. Sehinggalah hari ini, hatta diri kita pun, bila mana kita rasa diri sempurna, bila mana kita rasa diri kita hebat, maka tak heranlah kita akan merasa sombong, takabur dan tidak memerlukan orang lain, bahkan tidak perlu dengar nasihat orang lain, bahkan tak perlu tunduk kepada orang lain. Jadi maknanya kalla di sini sebagaimana kita sebut bermaksud sekali-kali tidak ataupun tidak benar sama sekali. Maknanya pegangan untuk meletakkan diri itu sempurna adalah tidak benar sama sekali. Ianya menafikan sangkaan atau tindakan manusia yang merasa dirinya serba cukup sehingga melupakan keperluan kepada Allah Ta'ala. Kita ni bila rasa sombong ni, itu sebab kita rasa tak perlukan agama, kita tak perlu ilmu agama, kita tak perlukan nasihat. Itu dia. Ini perangai manusia lah. Perangai manusia. Jadi maknanya kalla ni ada satu larangan yang bukan sekadar keras, tetapi larangan yang penuh ancaman. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut juga dalam surah Al-Qiyamah contohnya, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia. Nampak? Maknanya Allah gunakan fungsi kalla untuk menolak kecenderungan manusia yang gilakan kehidupan dunia itu sendiri. Dan juga dalam ayat yang lain dalam surah ini, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami tarik ubun-ubunnya. Maknanya kalla di situ pun merupakan ancaman. Jangan sekali-kali buat ditujukan kepada Abu Jahal yang berusaha untuk melakukan tindakan yang ganas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita lihat pada nota tu, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Siapakah yang dimasukkan dengan al-insan di sini? Menurut tafsiran para ulama, al-insan dalam ayat ini merujuk kepada jenis manusia secara umum, bukan individu tertentu, yakni kebanyakan manusia memiliki kecenderungan untuk melampaui batas apabila merasa cukup dan tidak berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan melampaui batas maknanya melampaui batas syarak lah. Melampaui batasan syarak itu sendiri. Bertindak zalim, bertindak mengingkari perintah Allah dan seumpamanya. Ini ditegaskan dalam ayat seterusnya, ar-ra'ahu istaghna, kerana dia melihat dirinya serba cukup, tidak memerlukan Allah. Sebagian ulama tafsir seperti Qatadah dan Mujahid mentafsirkan ayat ini sebagai sindiran terhadap Abu Jahal yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari solat di Kaabah. Maka ayat ini turun sebagai celaan khusus terhadap Abu Jahal. Tetapi maksudnya tetap umum kepada semua manusia yang bersikap seperti itu. Maknanya dalam kaedah memahami Al-Quran ni, dia ada satu kaedah al-ibrah. Maknanya pengajaran ayat-ayat ni bi umumil lafzi, berdasarkan keumuman lafaz ayat tu. Maknanya boleh diambil pengajaran secara umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, dan bukan disebabkan sebab penurunan ayat tu. Maknanya bukan semata-mata ditujukan pada Abu Jahal, juga kepada seluruh manusia. Ianya menjadi pengajaran. Baik, jadi secara umumnya al-insan ialah manusia yang melampaui batas apabila lupa kepada Allah kerana merasa cukup, merasa diri cukup, iaitu istighna, dan secara khususnya boleh merujuk kepada Abu Jahal dalam konteks sebab nuzul ayat. Itu.
Kemudian kita lihat apa yang dikatakan la yatgha dalam ayat tersebut. Kalla innal insana la yatgha. La yatgha maknanya benar-benar melampaui batas. Dari segi bahasa, la yatgha ni dia daripada perkataan tagha yatgha tughyanan. Lam pada la yatgha tu tambahan. Tambahan sebagai penguat kata. Jadi tagha ni bermaksud melampaui batas, tajawazul haddi, melampaui sempadan kebenaran, menjadi sombong atau zalim seperti air banjir yang melimpah, sebagai penggambaran sifat melebihi had. Ini berdasarkan kitab-kitab lughah lah, ini berdasarkan bahasa. Dalam konteks ayat, la yatgha maknanya benar-benar melampaui batas digunakan dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni fi'il yang berlaku, yang sedang berlaku, dengan lam pada tambahan yatgha tu sebagai lam taukid, menunjukkan penegasan maksud. Maknanya manusia akan dan sedang melampaui batas apabila dia merasa tidak perlukan Allah. Istighna. Istighna ni merasa diri cukup, tak perlukan Allah. Juga bila mana merasa cukup dengan harta, ilmu dan kuasa, maka dia akan lupa diri dan menolak kebenaran. Bersikap takabur. Takabur maknanya menolak kebenaran dan juga memandang rendah pada orang lain dan enggan tunduk kepada wahyu. Ini yang dikatakan la yatgha tadi. Benar-benar melampaui batas. Baik, menurut tafsiran ulama, Imam Al-Baghawi menjelaskan bahawa la yatgha maknanya ialah liyatakabbaru wa yatajabbaru wa yu'ridu 'anil haqq, yakni dia menjadi sombong, angkuh dan berpaling daripada kebenaran. Itu yang dia katakan la yatgha, sombong, angkuh dan berpaling daripada kebenaran. Ibnu Katsir juga menyebut la yatgha bermakna yatajawazul haddi wa yastakbar, yakni dia melampaui batas dan menyombongkan diri. Ini berarti kalimah la yatgha dalam ayat ini menggambarkan perubahan sikap batiniah manusia dari asalnya hamba yang lemah menjadi sombong dan melampaui batas apabila merasakan dirinya tidak lagi berhajat kepada Allah. Maknanya dalam konteks Abu Jahal ni, dia ada ilmu, dia ada kepandaian, dia ada kelebihan, dia ada kedudukan, dia ada harta, dia ada pengikut. Itu yang menjadikan dia sombong, dan menjadikan dia melampaui batas. Itu dia. Maknanya bahaya, bahaya merasa diri sempurna. Baik. Kemudian ar-ra'ahu staghna. Kita lihat ayat itu, ar-ra'ahu staghna, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Maknanya ar-ra'ahu staghna ni, melihat diri cukup ni menjadi penyebab manusia melampaui batas, yakni merasa diri cukup sama ada dari segi harta, ilmu dan kuasa. Ra'ahu bermakna dia melihat dirinya sendiri. Dia melihat diri dia sendiri, dia memandang diri. Bahasa lain ialah ta'ajub dengan diri sendiri, dan bukan orang lain yang mengatakan begitu. Dia sendiri yang melihat diri dia. Maka dari sudut tarbiyah yang kita dapat belajar bahawa rasa cukup tanpa Allah ni adalah akar kepada kejahatan. Wal'ayazubillah. Ia membunuh tawakal, yakni pergantungan pada Allah, merosakkan ubudiyah, pengabdian kita pada Allah, dan memupuk ego, kesombongan. Orang yang merasa cukup takkan minta ampun, dan takkan belajar, dan takkan tunduk. Ini perangai manusia bila rasa diri serba cukup. Maknanya dia tak minta maaf, dia takkan minta maaf pada orang lain. Kalau dengan Allah dia takkan minta ampun sebab dia rasa dia sempurna. Dan orang begini dia tak nak belajar. Dia sombong, walaupun dia bodoh dia akan sombong, dia tak nak belajar. Dan dia juga takkan merendahkan diri pada pandangan orang, pada nasihat orang dan sebagainya. Imam Ibn Qayyim mengatakan tiada yang lebih merosakkan hati daripada rasa tidak berhajat kepada Allah. Inilah yang paling merosakkan jiwa manusia, bila mana rasa cukup dan tak perlu
kepada Allah. Seterusnya, apakah ayat berikutnya menjadi penawar kepada mereka yang melampaui batas? Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ayat yang ke-8, Al-Alaq. Adakah ini ayat datang sebagai penawar bagi siapa yang melampaui batas? Maknanya penyakit melampaui batas ni yang berpunca daripada kesombongan ni, ada tak penawar dia? Ada tak rawatannya? Ada tak ubatnya? Bagaimana nak hilangkan? Kalau katakan kita ada perangai ni, ada sikap ni, boleh tak kita mengobatinya? Maka di sinilah datang ayat yang ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Maknanya sesungguhnya pada Tuhanmu lah tempat kembali. Maknanya kalau kita nak obat penyakit ni, kita kena balik pada Allah. Menyedari kita ni hamba Allah, menyedari segala yang ada pada kita ni datang daripada Allah, dan menyedari bahawa kita ni adalah dalam perjalanan balik menuju Allah. Kerana percayalah, semua kita sedang on the way balik ke Allah. Dan kita akan berkumpul besok di akhirat, di padang mahsyar, untuk dihakimi, untuk dibalasi amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenarnya ubatnya. Inilah sebenarnya rawatan yang kena ada. Barulah boleh hilang penyakit. Baik. Jadi ayat ini adalah penawar spiritual kepada penyakit tughian, iaitu melampaui batas. Inilah penawar kepada penyakit hati tadi, iaitu dengan mengingati dan meyakini bahawa manusia akan kembali kepada Allah. Maknanya kalau manusia ni dia tak rasa dia ni akan mati, dia akan balik pada Allah, itu menyebabkan dia sombong. Jadi kembali sini berarti manusia akan mati, manusia akan dibangkitkan kembali, akan diadili di akhirat, dan juga akan dibalasi. Jadi kalimah ar-ruj'a, tempat kembali, ialah ubat kepada rasa istighna, tak perlu pada Tuhan. Manusia melampaui batas kerana merasa bebas, lepas dan cukup, lalu tidak takut kesan dan akibat. Tetapi apabila diingatkan akan kembali kepada Tuhan, maka seluruh rasa sombong akan runtuh, dan jiwa kembali sedar bahawa kamu akan mati, kamu akan dibangkitkan, kamu akan diadili, dan hanya Allah Ta'ala lah yang berkuasa ke atas kamu. Perkara inilah yang perlu kita sedarkan pada jiwa yang sombong, jiwa yang angkuh, kerana disebabkan memandang diri sempurna tadi. Inilah ubat dan rawatan kepada hati yang keras dan juga egois. Baik, maknanya manusia perlu dikembalikan kepada kesedaran akhirat. Dan tafsir Al-Baghawi, beliau menukil inna ila rabbika ruj'a, ay al-marja' wal ma'ab fayujazi kulla bi'amalihi, yakni tempat kembali dan tempat akhir, lalu setiap orang akan dibalasi menurut amalnya. Maknanya kalau kita sedar bahawa kita akan balik pada Allah, ianya akan memutuskan rasa bebas, rasa tak bertuhan, tak perlukan Tuhan, dan menumbuhkan rasa takut dan harap kepada pertemuan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menyebut ilallah, tetapi ila rabbika, inna ila rabbika, kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Ini memberi kesan di mana Allah Ta'ala berbicara secara lembut kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam menghadapi golongan angkuh, tetapi juga mengingatkan mereka secara tidak langsung bahawa mereka bukan bebas. Mereka akan kembali kepada Tuhan Nabi Muhammad SAW, yakni Tuhan yang menurunkan wahyu dan Tuhan yang maha berkuasa menghukum. Inilah remedi batin kepada keangkuhan. Bila kita ingat bahawa setiap langkah akan dipersoal, maka hati akan tunduk. Kita akan mati. Itu sudah cukup untuk menghancurkan segala kebanggaan palsu yang ada dalam jiwa manusia. Jadi sebagai penutupnya, sesiapa yang melampaui batas kerana merasa cukup, maka hendaklah dia ingat dia akan kembali kepada Allah. Inilah penawar untuk menyedarkan hati akan hakikat kematian dan akhirat, lalu ditanamkan keyakinan bahawa manusia akan bertemu Allah, akan diadili dan tidak ada tempat untuk lari. Inilah penawar bagi setiap jiwa yang keras, takabur dan melampaui batas. Oleh kerana itulah
pentingnya kita bicarakan perkara ni dalam kuliah kita, kuliah inspirasi kematian, sebab rasanya dah lebih setahun, hampir 2 tahun kita dengan kuliah ni. Memang kita istilahnya betapa pentingnya, kita dah yakin betapa pentingnya kematian dan hidup lepas mati itu menjadi inspirasi kepada kehidupan kita di dunia. Mereka yang tidak mengambil inspirasi daripada kematian, maka dia akan menyebabkan hidupnya di dunia terombang-ambing dan tidak ada hala tuju. Tetapi mereka yang ada dan meletakkan hidup lepas mati sebagai inspirasi besar dalam kehidupan di dunia, hidupnya akan sentiasa terbimbing dan ada hala tuju yang jelas untuk kehidupan di akhirat nanti. Baik, sekadar itu pada hari ini, mudah-mudahan kita mengambil manfaat, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawta arda bi nuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.